Hello? Okey. Boleh minta semua boleh kenalkan nama dan susuk dalam keluarga untuk saya. Hari ni kita bangun dulu. Biar cakap sikit. Okey, yang lain boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Saya tahu dalam waktu masih sikit. Assalamualaikum. Faham? Boleh semua bertenang tak? Sebab kita tengah interview kalau sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Susu Galuh Salaman Tulisan. Okey, mikrofon tu kalau boleh bertenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Susu Galuh Salaman Tulisan. Saya anak kepada arwah Mulyana Bisan, iaitu Aida Suliani. Siapa yang hadir? Yang hadir adik saya, Muhammad Saiful Izwandi. Orang rumah dia, rumah tua dia. Dah sampai belum? Dah sampai. Oh, dah sampai. Mana orang? Ini boleh? Laka boleh? Daripada awal. Aida dengan Saiful Izwandi. Terima kasih ucapkan untuk hadir pada hari ini. InsyaAllah boleh tunggu sampai ke hujung tangan. Boleh tenangkan setelah siapa yang hadir hari ini. Tak dengar. Susu. Sudah. Alhamdulillah hari ini semua adik-beradik saya ada bersama, iaitu Azmi dan Walilah isterinya, Azmi dan seorang dengan anak-anaknya, Azlian dan suaminya Rahman, Ahmad Ahmad, Susanna dan suaminya Azlian dan suaminya juga. Dan saya semua seorang saja adik-beradik saya yang tak ada. Orang yang nak semua nak baik. Wakil keluarga. Daripada keluarga Susu Galuh untuk saya. Anak berapa je kalau boleh tahu? Okey. Semua dia yang bagi kita semua ada medali ya, dah ada dah. Alhamdulillah. Ini generasi yang kedua. Okey. Alhamdulillah. Generasi kenapa pun ada. Ada. Semua datang. So yang kat sini semua ada. Petak maksudnya Ini generasi yang kedua. wakil daripada yang Zahara Ada ni. Ada semuanya. Nama dia. Pertama sekali kita ucapkan terima kasih kepada semua yang ada. Alhamdulillah. Generasi yang Kelima. saya kepada yang murah. Jadi saya. Yang dapat juga bertemu keluarga yang lain kan? Bukan keluar daripada keluarga. Pakcik sini yang sini pun kita nak berkumpul lagi kan? Ada balik. Kalau nak hijau saya abang tu. Share location. Saya Maktabun Ahmad
keluarga daripada saya ni hari dan ibu. Ini saya nak kasut pastinya untuk kasut. Kalau kasut hanya dulu, tapi hanya jauh satu bulan. Boleh ngomong jauh. Jadi saya duduk kat rumah juga. Jadi saya tu yang pertama untuk final. Hari yang kita tu banyak kali berdoa Terima kasih. Nama saya tak ada. Nama saya hujung sekali. Dah terkeluar daripada senarai penerima. Kalau Abang Amir, Sabariah tak tahu mana, belum sampai lagi. Muhammad Nasib pun dah meninggal, Muhammad Saleh pun dah meninggal, Kamaliah pun dah meninggal, Mulyana pun dah meninggal, Ida Nancy dan Inturani. Saya yang bongsi. Dan 3 orang anak, Ida Nancy dan Azman, Khairul Nazri, Muhammad Daniel dan Muhammad Effendi. Terima kasih ya. Semua dah ada. Terima kasih banyak. Semua ada 5 beradik. Kami tinggal di Nulangat. Kami sudah buat rumah semua satu kawasan. Perkampungan di Dayau Nulangat. Saya berkenan mewakili bangsa arwah Abang dan keluarga. Kami semua ada di Lampang. Tapi sekarang semua menetap di Nulangat. Kami ada perkampungan adik-beradik, 5 beradik. Satu kawasan di Nulangan, Batu 14. Kami namakan kawasan kami Taman Bidayuh, di mana ada 5 rumah adik-adik yang ada tempat. Jadi bila ada perayaan pun kami nak semangatlah walaupun tak perlu besar. Kalau nak pergi Nulangan, nanti Umsi boleh naik juga. Kita di Dayuh Ada homestay sekali. keluarga-keluarga yang susah. Datanglah Nulangan kalau nak pergi kampung, kalau yang dekat Nulangan kan di Tak akak punya tu. Kami dari BTS yang sama. Dia BTS daripada BTS itu dapatlah ayah saya itu dah menhan BTS. Ini okey.